Apa kepondan sangat Siti Sagung ni? Cuba mengkritik demi kebaikan. Jadi bila mana ada timbul pernyataan, okay, saya nak beritahu sini ya, semua perkara ni sebenarnya dah dibincangkan dalaman, tapi tak jalan. Okey. Dia tak jalan. Contoh mesyuarat majlis tinggi tak buat. Kenapa tak nak buat? Mesyuarat parti-parti nyamuk boleh buat. Dengan urumai, tak daftar pun urumai. Dengan pejuang, dengan muda. Ini bukan your main stakeholders. Dengan parti Hindraf apa semua tu. Hey, you must face your elected Supreme Council members. And what we have forewarned about usul PM ke-11 poster point ni proven to be correct. Sebab kita tahu PAS tak setuju benda ni dan tak ada keperluan pun. You buat orang rakyat Malaysia marah, PAS marah, and it might offend tuanku. Sebab prerogatif tuanku yang akan tentukan siapa jadi Perdana Menteri. Kalau tuanku minta berapa nama, I'm sure tuanku will ask for few names. Not just one single. You cannot force tuanku, I ambil lah. Cannot. When we are weak, when no one can cross 112. That's wisdom. Bila mana benda tak ada consultation, when the president only listen to one-sided group, Azmin, Peja, who lost in election, for God's sake. We won and we are closer to PAS. We know what PAS think. We talk to PAS leaders. But we are being denied our right to consult him, to advise him. And then you accuse us, oh tak ingat jasa dia. Come on. We are in a political party. We have business. I respect him as an elderly. Macam semalam ada meeting PN kan, ada tak dibincangkan sentuh sikit soal yalah percatat ke, soal bergantungan Saya ke tak dan tahu. sebagainya. Itu PN, saya satu different matter. So PN tak boleh untuk campur. Mungkin ada dibangkitkan dalam kalangan ahli bersatu PAS sendiri ke dalam saya tak tahu sebab saya tak terlibat dalam mesyuarat PN, tapi saya rasa tidak ada. Tidak ada. Sebab itu bersatu punya matter. PAS takkan masuk campur urusan bersatu. Walaupun PAS bimbang juga, saya tanya kawan-kawan. Kenapa bimbang? Sebenarnya bila dua ahli parlimen yang boleh kata perform lah, kena macam ni, ada pula peraturan bodoh daripada Siti Sagung yang tak boleh duduk dekat yang kena troll dengan UMNO. Oh, Dato' Ahmad Saleh troll, Ashraf Wajdi troll, malu bagi saya lah. Apa kepondan sangat Siti Sagung ni? Tapi tak ada slow talk dengan Tan Sri Muhyiddin tu. Mungkin dia panggil ke Dato' Kumar bincang. Tak ada. Tak ada juga. Tak ada. We pass that period lah. Once you chop us like this, basically you declare war lah. So dia tak nak. Basically there's no orang kata apa second chance lah, I would say. And kami pun yang mana Saifuddin ke saya ke Wan Saiful ke, kita no holds barred lah. Ada kemungkinan yang dikenakan hukuman ni akan cenderung masuk ke parti-parti seperti PAS ke. Kemudian buat masa ni kami akan berjuang membetulkan bersatu. Ya, I think insyaAllah itu boleh berjaya. Allah akan bantu insyaAllah. Sebab we don't do anything wrong. YB, Datuk Dr. Marzuki Mahmud pun keluarkan kenyataan usaha untuk menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin ni dah hidup sejak 2021. Jadi mungkin saya nak respon bukan sekarang. Saya akan ada beberapa podcast lagi ya. FMT, Malaysia Kini, keluar sekejap. Ada banyak podcast saya akan dedas one by one and I will answer him. I will rebut him there. I will rebut him. Why? Saya mengaku I was the one in Mesyuarat Armada who said that Abah is no longer relevant. I said that in mesyuarat. But dalam mesyuarat, bukan kat luar. Why? Look at the performance in Johor masa tu in Melaka. Abah state failed to garner. We cannot win. Even Abah. Masa tu Abah was just step down kan? Why? The campaign was wrong. Because you focus on individual. Not like Najib bosku yang work. Why? Najib ada 10 years legacy yang dia boleh shout lah. Abah 2 years COVID is very hard to sell kat bawah. Even in his own state masa tu. And as a ketua pemuda, I went to the ground, I talked to voters and they told me this. And I told my boys, don't campaign guna nama Abah. Sebab tak kena dengan apa voters nak masa tu. UMNO made it bold sebab dia apa campaign masa Johor, PRN Johor tu. Kemauran demi kestabilan. It worked. Because masa tak stabil. And UMNO proven kat Johor stabil. Dia menang sah. Walaupun kita dengan PH masa tu, adalah macam cuba electoral pack jugalah. Fail. UMNO semua rout out. And tu Rafizi naik lepas tu. Ayung Malaysia semua tu kan. So I read the ground. Not Marzuki. He's a analyst. I am a politician. Different Different observation. So bila saya cakap benda yang dia tak suka, tak selesa, adakah saya salah? Saya biadab? No. Did I say in public, I say Abah? No. In public, I defended Abah.
and dia kena charge, I buat police report. I did everything I could as a ketua pemuda dulu. And I do not regret that. But when he started to be crossing the line when he started to try to kill Hamzah, and I know Hamzah did a lot of things for the party and PN, I think this is too much. And because why Azmin yang cucuk. Beja Azmin, dua-dua ni tak boleh pakai. Dia malah cakap, tak apalah, you want to sack me, sack lah. It's okay.